Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Cikgu Umi Kazum akan bercakap tentang matematik tingkatan 4. Topik yang akan saya sentuh adalah tentang asas nombor. Apabila kita melihat nombor-nombor yang saya terterakan di sini, nombor ini biasa kita jumpa sejak seawal kita di sekolah tadika atau di tahun 1. Ini adalah nombor asas 10. Tapi tahukah anda bahawa nombor asas 10 yang terdiri dari digit 0 hingga 9 tidak mempunyai wajahnya sendiri untuk menggambarkan nombor 10. Sebaliknya, ia memerlukan gabungan digit 1 dan 0 untuk mewakili nombor 10. Ini adalah beberapa nombor asas 10 yang biasa kita jumpa. Sekarang kita tengok nombor asas 9. Nombor asas 9 terdiri daripada digit 0 hingga 8. Tidak wujud digit 9. Cuba kita tengok contoh ini. Nombor yang pertama, adakah ini nombor asas 9? Ya, betul. Sebab syarat-syaratnya dia penuhi. Yang kedua, bukan. Ini bukan nombor asas 9 kerana adanya digit 9. Sekarang kita cuba tengok nombor asas 8. Nombor asas 8 pula wujud digit 0 hingga 7. Oleh itu, antara nombor yang tertera di hadapan ini, mana satukah yang benar? Nombor yang pertama, betul, nombor asas 8. Yang kedua, tidak betul sebab wujudnya digit 9. Ya? Yang ketiga pun tak betul sebab wujudnya digit 8. Sekarang kita cuba tengok contoh nombor asas 4. Di mana wujud hanyalah digit 0 hingga 3. Apabila hanya 0 hingga 3, kita cuba nilaikan 3 contoh nombor yang ada ini. Nombor yang pertama, jika di asas 4, tak boleh. Nombor yang kedua, adakah betul ini asas 4? Tak boleh kerana wujudnya digit 5. Nombor yang ketiga, ya, ini adalah nombor asas 4. Seterusnya kita tengok nombor asas 2. Digitnya hanyalah 0 dan 1. Contoh nombor yang tertera. Nombor yang pertama, adakah ini asas 2? Bukan. Nombor yang kedua, adakah ini asas 2? Ya, sebab hanya digit 1 dan 0. Nombor yang ketiga, ya, ini adalah nombor asas 2. Mari sama-sama kita buat smart test. Manakah antara berikut tidak mungkin nombor asas 5? Pastilah nombor yang ada digit 5 adalah salah. Seterusnya, soalan manakah satu yang benar antara A, B, C, D? Jawapannya adalah B kerana ia memenuhi syarat. Baiklah, selamat mencuba ya anak-anak. Terima kasih.